Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Uh, Kepada rakan-rakan guru Okey, untuk petang ni seperti yang saya maklumkan, kita akan ada rekod untuk SPL KPM. Jadi rakan-rakan guru yang terlibat pada petang ni boleh hantar pada saya nama dan nombor KP anda ya, dekat Telegram saya lah. Saya ada bagi link kat situ. Okey, kemudian untuk petang ni saya akan kongsikan beberapa perkara. Okey, terutama sekali coding lah seperti mana yang sedang saya paparkan dekat skrin sekarang ni. Untuk makluman, ada beberapa perkara yang saya perlu kongsikan terlebih dahulu supaya bila kita jalankan coding dia akan lebih lancar. Dan kemungkinan besar ada perkara-perkara yang cikgu perlu ambil maklum dan buat dengan segera, dengan kadar segera. Sebabnya kalau kita tak buat, nanti dia akan ganggu pergerakan robot kita. Okey. Baik, yang pertama sekali yang kita kena maklum ialah robot kita ni dia ada dia tak berbeza sikit. Contoh macam sekarang ni Microbotic dengan Reka Edukit. Itu dua yang kita sedang ada pertandingan sekarang lah. Tapi kedua-duanya dia ada fungsi yang sedikit berbeza. Seperti yang sedia maklum, kalau Reka Edukit tu pada saya lah, coding dia semua sama. Kalau ikut pada cabaran yang diberi, kita boleh gunakan coding yang sama pada orang yang berlainan. Itu tak jadi masalah. Tapi dia punya tahap dia, maksud saya nak buat tu kena rakam, kena ada 10 rakaman. Untuk setiap cabaran tu kita kena satu rakaman dan sebagainya. Tu tak ada masalah lah. Tapi kalau cikgu ada connection dengan rakan-rakan sekolah yang lain, yang boleh bantu dan juga boleh berbincang untuk buat coding, cikgu saya galakkan untuk mencuba untuk Reka Edukit. Sebab Reka Edukit ni boleh guna coding yang sama. Berbeza dengan Microbotic, Microbotic ni dia sedikit leceh. Kita boleh bagi coding, kita boleh tunjukkan coding pada cikgu, tapi coding ni dia akan sedikit berbeza. Okey, dia akan sedikit berbeza. Kenapa? Sebab kita kena adjust dia ikut pada keupayaan robot kita. Jadi untuk kita, dengan kata lain, dia punya semua maklumat-maklumat yang ada pada coding ni dia tak sama. Jadi saya akan tunjukkan petang ni satu persatu, okey, untuk membolehkan rakan-rakan buatlah. Dan saya juga akan kongsikan fail ini kepada mereka yang tadi PM saya dekat Telegram. Okey, so saya save dulu supaya saya boleh share dengan rakan-rakan lah. Siapa yang PM saya tu saya akan bagi terus maklumat ni pada Telegram masing-masing. Okey, so boleh PM saya akan bagikan terus file code block tu. Okey, boleh PM saya dulu nama dengan nombor IC. Kemudian saya akan bagi code block pada cikgu. Kemudian saya minta maaf kalau saya punya paparan ni sedikit lagging sebabnya saya punya internet dekat PKG ni sekarang sedikit suram. Saya berada jauh daripada punca internet, jadi dia punya ping tu sikit tinggi lah. Mungkin akan mengganggu pada paparan. Tapi tak apa, saya dah buat recording dan saya akan cuba terangkan lah. Okay, bagi yang baru masuk, boleh semak pada ruangan komen. PM saya untuk cikgu PM saya nama dengan nombor KP, saya akan balas dengan coding yang saya dah sediakan untuk rujukan cikgu untuk petang ni.
Okay, kalau ada yang belum dapat nanti maklumkan Yang dah PM saya dah sendkan code block dia. Jangan lupa bagi nombor KP dan juga nama penuh cikgu ya. Okey, kod yang saya bagi ni dia untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah kena cari satu bahagian lah dekat bahagian yang putih tu saja. Dengan sesuaikan yang bahagian yang hitam. Tapi kebanyakan masalah pada track tu kita dah cuba selesaikan. Okey. Sebabnya kita ada beberapa bahagian kat sini. Yang first kali kalau kita lihat dekat sini kita ada straight ni dengan bengkokkan ni. Okay, bengkokkan yang pertama sampai ke kawasan yang ini. Okey, kemudian kita ada zigzag. Seterusnya kita ada halangan. Halangan ni saja yang mungkin berbeza lah untuk sekolah menengah dan juga untuk sekolah rendah. Sekolah rendah hanya menggunakan laluan hitam sahaja. Kalau sekolah menengah, dia akan gunakan laluan putih ni sebelum bertamat kat sini lah. Okey. Untuk sekolah rendah, dia boleh lalu di atas. Ada pilihan lah, nak lalu kat atas boleh, nak lalu sini dulu boleh, terpulang. Untuk sekolah menengah, dia boleh shortcut terus kat kawasan ni. Okey. Baik. So sambil tu saya kongsikan dulu file. Okay. Okay. Pastikan cikgu bagi nombor KP cikgu ya. Boleh semak balik siapa yang belum bagi nombor KP pada saya. Tolong bagi nombor KP, nanti saya boleh daftarkan untuk SPL KPM. Untuk sekolah menengah Cikgu Nur Firdaus tak perlu edit baru, cuma kena tambah coding, kena ubah. Nanti saya tunjuk kat mana. Sekejap lagi saya tunjuk kat mana. Okey. Alright. Yang belum bagi kat saya nombor KP Cikgu Emilisa Ismail. Ada ke dalam Meet? Kalau boleh PM kat saya. Daripada SMK Gafar Barber. Okey, sini. Baik, kita mulakan dengan sesi yang pertama. Kalau cikgu buka kod tu, cikgu akan nampak beberapa bahagian lah dalam kod ni. Pertama sekali ialah daripada blok asas. Blok asas ni wajib, perlu ada. Okey, terutama sekali pada bahagian play music ni. Jadi cikgu boleh gunakan je lah blok ni. Okey, untuk kita mulakan kita punya apa nama? Robot kita lah. Untuk kita mulakan perjalanan robot kita. Saya akan tunjukkan hasil coding tu. Okay. Dan saya akan gabungkan juga dengan satu coding yang awal. Okay. Boleh lihat balik dekat sini. Kita gunakan, macam saya sekarang ni, saya gunakan dua untuk permulaan. Untuk permulaan. Okay, kejap mana? Sekejap sorry.
Sekejap. Okey. So saya harap semua boleh nampak paparan ni. Okey. So permulaan dia dan penamat adalah tempat yang sama. Permulaan dengan penamat adalah tempat yang sama. Begitu juga untuk sekolah menengah. Dua-dua adalah sama. Dan dekat sini jelas dia tandakan, okey, nombor 1 ni sebagai penanda utama. Maksudnya kita kena selesaikan bahagian tersebut. Okey, kita kena selesaikan bahagian tersebut. Barulah kita boleh bergerak ke sesi atau ruangan yang lain. Okey. Kita kena gerakkan robot kita melalui beberapa zon ni. Kalau cikgu lihat dekat sini dia cakap dah. Yang bertanda dengan warna biru tegak ni, garisan biru ni, dinamakan tempat awal dan akhir zon garisan. Jadi permulaan untuk robot, seperti mana yang saya dah tunjukkan dekat sini, saya ada tandakan. Kalau ikutkan, kita kena letakkan robot kita tu pada garisan hitam, sama ada dia kena dengan bahagian garisan tu atau dia berada belakang sikit daripada atau badan, sebahagian daripada badan tu mesti kena pada garisan. Mesti kena. Okey. Kemudian kita kena capai pada nombor 1 ni dulu, barulah kita boleh pilih mana-mana ruangan ataupun penanda yang lain untuk kita capai. Sebagai contoh, cikgu dah sampai dekat nombor 1. Cikgu dah lepas zon, cikgu nak patah balik, pergi ambil yang ini. Pergi ambil yang dekat bahagian tengah ni, boleh, tak ada masalah. Sama juga dengan sekolah menengah. Kalau nak ambil daripada nombor 1 dah sampai, nak patah balik, pergi kat putih, tak ada masalah. Okay? Boleh je lalu mana-mana. Tapi wajib lalu nombor 1. So coding yang saya kongsikan, coding yang saya kongsikan ini, cikgu kena guna yang pertama dulu. Ada 2 kat sini. Yang ini line tracer time ni. Untuk saya gunakan 2 sahaja line tracer time. Saya akan gabungkan dekat bawah play music ni. Okey, yang ni saya turunkan ke bawah dulu. Okey, saya akan gabungkan kat bawah play music saya. Tapi dekat sini kita kena ambil maklum lah. Kena ambil maklum coding ni. Nilai yang kita pakai lah. Sebab seperti saya kata tadi, setiap satu robot tu dia ada perbezaan dia. Okey, ada perbezaan dia. Bila kita letakkan nilaian dia tu, kita ubah. Okey, ataupun kita guna sama macam mana yang saya letak ni, belum tentu lagi robot tu akan sama kedudukan dia bila kita launch dia lah. Bila kita gerakkan dia. So, cikgu kena test dulu. Mungkin cikgu perlukan lebih daripada 1 atau lebih daripada 2. Mungkin cikgu perlukan 3. Okey. Terpulanglah. Itu ikut pada cikgu punya uji lari. Macam saya uji 2 ni. Saya dah upload kod saya. So sekarang saya akan cuba tunjukkan. Saya harap video ni tak sangkut lah. Pergerakan dia. Saya akan cuba tunjukkan pergerakan dia. So macam yang saya kata tadi, sebahagian daripada badan robot tu akan sentuh pada garisan. Sama ada dia duduk betul-betul di hadapan atau ke belakang sikit, berada kat tengah-tengah atau badan kat tengah-tengah ni. Okey. So apa-apa pun bila kita on, kita boleh calibrate je kat tepi ni. Bila kita dah calibrate, kita boleh lepaskan. So bahagian ni semua untuk bunyi dia perlu ada. Kalau tak ada bunyi tu, kita tak boleh, dia kira macam tak menepati lah. So saya akan mulakan robot. Sepatutnya dia akan sampai dekat tempat yang saya dah target lah. Okey, kalau cikgu lihat sekarang, dia berhenti sebelum persimpangan. Sebelum persimpangan ni. Kalau boleh, dia mesti berhenti sebelum persimpangan ni.
Kita cuba sekali lagi. Sebab kalau dia berhenti tu terlampau awal, dia akan langgar kat garisan putus-putus. So dia perlu berhenti dekat kawasan sebelum daripada persimpangan. Okey, tu yang kita kena carilah. Kalau dia berhenti awal tak jadi masalah. Dia yang tak boleh dia ialah berhenti kat sini. Kalau dia berhenti kat sini akan masalah. Cikgu kena berhenti sama ada kat sini atau di sini sebelum kawasan ni. Baik. Setakat ni ada soalan cikgu? Okey, yang tak dapat download penuh download M-Block ni, kalau untuk laptop sewaan saya memang ada masalah sikit. Cikgu kena buat aduan pada ISD sebenarnya. Kena minta FT datang untuk install. Okey, tapi kena buat aduan tu melalui ISD. Itu yang saya dimaklumkan. Kalau cikgu ada simpan password admin dia, cikgu boleh install sendiri. Dan ada dua pilihan. Sama ada cikgu gunakan M-Block yang versi 5.6, yang sekarang yang terkini 5.6, yang ada kat kita 5.43. Okey, ataupun cikgu guna yang online. Atau satu lagi, kalau cikgu rasa susah nak call apa semua tu, ada masalah nak call apa semua, cikgu boleh gunakan dulu laptop sendirilah. Okey, yang baru email PM saya. Okey, cikgu Emelisa, saya perlukan nombor KP. Saya dah type kat sini. Okey, terima kasih. Okey. Baik, seterusnya. Kita dah dapat selesaikan tadi yang depan ni sampai ke peringkat bawah ni. Ketika saya kata tadi, kalau kita lihat bila dia lalu, inilah satu dah lepas yang pertama, kita dah dapat poin yang pertama dan kita dah sampai pada zone ini. Kita dah selesai. Tapi kita ada satu penanda kat bawah ni yang kita kena selesaikan. Yang ini mudah saja. Kita kena gunakan coding line tracer time. Pathfinder tank. Pathfinder tank. Ini blok yang bawah. So apa yang saya nak tunjukkan kat sini, cikgu boleh untuk uji pertama sekali cikgu jalankan coding. Untuk bila dah jalankan coding apa semua, cikgu boleh pisahkan. Jadi cikgu dah uji untuk garisan lurus. Jadi benda ni kita boleh pisahkan. Kita boleh guna, boleh cuba satu ni saja. Contoh untuk Pathfinder tank. Okey, kita boleh cuba satu ni. Kenapa kita guna Pathfinder tank cikgu? Sebab pada paparan ni, pada track kita ni, dia banyak sudut-sudut. Bila banyak sudut ni kita kena bagi dia arahan yang tepat. Saya tak pastilah, mungkin ada orang ada strategi yang lain ke atau macam mana. Sebab setiap sudut ni, ini dikira sudut ni, ini semua ni daripada bawah ni sampai atas. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 persimpangan lah. Kalau kita guna Pathfinder tank, kita ada 9 persimpangan yang kita kena cari. So setiap persimpangan ni, dia kena guna Pathfinder tank. Okey, setakat ni yang paling senang lah. Paling senang dan paling tepat kita boleh guna Pathfinder tank. Saya cuba tunjukkan dulu dekat sini hasil dia macam mana benda tu bergerak. Saya akan cuba pisahkan ni dulu. Dia ada beberapa part juga. Dekat sini kalau cikgu nak cuba sekali dengan saya boleh, tapi saya sarankan cikgu lihat dulu apa yang kita nak cuba capai. Sebabnya ada cara untuk cari dia. Cikgu tak boleh terus rush ambil je kod saya tu dan guna. Dia akan bermasalah. Cikgu kena tahu kat mana nak edit. Okey. Saya tunjuk dululah dia punya hasil dia macam mana. Sekejap, saya upload sekejap. Okey, saya dah siap upload. So, pergerakan dia sepatutnya
Kita boleh uji daripada bawah ni saja. Sebab tadi yang atas kita dah ambil. Okay, yang belah atas kita dah ambil. Kita akan uji daripada bawah saja. Sebentar. Okay, sepatutnya dia gerak macam tu lah. Dia akan zigzag naik ke atas. Saya tunjuk sekali lagi. Okay, daripada mana tempat dia berhenti tadi. Bila dia gerak, dia akan ambil sudut tu. Okay. Baik, dekat sini ada beberapa tips yang saya nak bagi tahu. Pertama sekali, bahagian belakang ni cikgu dan juga roda dia. Cikgu tengok semak, adakah roda cikgu tu penuh dengan debu? Kalau banyak debu, kalau benda ni melekat contoh macam ni kan, dia ada putih-putih sikit kat sini ni. Cikgu gunakan ni alat bantuan ni. Baby wipe cikgu Cikgu sapu je. Sapu bagi dia bersih. Okey, termasuk juga tayar. Kalau robot cikgu kurang responsif, dia tak bergerak ikut coding yang diberi. Itu satulah, okey. Yang kedua, cikgu kena semak pada coding. So apa yang saya kongsikan, contoh, dekat sini. Untuk coding ni, cikgu kena uji satu per satu. Sebagai contoh, ni dah ada ni kan, kita dah bagi ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 line ni. Cikgu pisahkan semua yang 8 ni bawah, cikgu uji satu per satu. Okey, kalau yang ini dah okey, baru cikgu tambah yang kedua. Baru tambah yang ketiga dan seterusnya. Memang renyah cikgu. Kalau cikgu tak buat macam tu, robot cikgu berkemungkinan tidak akan lepas. Okey. Tidak akan lepas pergerakan tersebut. Untuk nilai pula, yang saya gunakan dekat sini untuk belokkan, saya guna sebab nilai ni yang saya jumpa yang paling suitable lah. Kenapa saya kata suitable? Seperti mana yang kita tahu, setiap persimpangan ni cikgu setiap persimpangan ni, kita perlu berhenti sebelum zone ni tadi ataupun peralihan ni tadi. Okey, contoh kita nak ambil sebelah kiri. Yang ni kiri kan. Tadi kita dah berhenti sini, ni tak ada masalah lah. Yang kedua ni pun saya rasa kurang masalah. Yang ketiga ni nanti. Yang ketiga ni kita nak belok kanan ni, dia kena berhenti sebelum. Kalau kita berhenti dalam kawasan hitam ni cikgu, dia akan jadi masalah pada robot kita. Dia takkan dapat detect. Kalau semua sekali sensor tu menyala masa arahan tu dijalankan, kebarangkalian robot tu akan terlepas daripada ruangan yang sepatutnya dia gerak. Okey. So apa pun cikgu tu sebab kita kena test satu persatu supaya dia selesai sebelum garisan, sebelum pembelokan tu. Kalau dia bergerak tu betul-betul dia terletak atas garisan, betul-betul kat zone ni dia jatuh. Jadi ada kemungkinan besar robot cikgu tidak akan berfungsi. Dia tidak akan membuat arahan yang betul. So cikgu kena hati-hati kat sini. Kalau cikgu buat perbezaan tu, nanti dia akan mengganggu lah. Tengah Google Meet. Okey, so apa yang kita nampak kat sini sekarang ni, seperti mana coding yang saya kongsikan untuk cikgu. Okey, kejap saya pindah kejap. Alright, coding ni kita dah siap dah semua 8 baris, 9 baris ni. Cikgu kena cuba satu persatu. Yang saya boleh kata ialah untuk belokkan yang tajam tu, ini yang saya gunakan lah, belokkan yang tajam ni lah. Kemudian untuk nilaian, untuk maklumat cikgu bagi belokkan, apa saja belokkan, ke kiri ke kanan ke, middle pergi kiri kanan ke, turn speed ni tak digunakan cikgu cikgu boleh kosongkan je. Tak ada guna pun. Dia tak ada apa-apa fungsi. Yang penting ialah dekat sini, bahagian junction speed. Junction speed ni dan juga forward delay. Begitu juga dengan minimum turn period kita. Yang ini yang sangat-sangat penting. Kalau kita salah adjust atau nilainya itu tidak cantik, dia tidak akan membelok dengan baik. Bila dia tak membelok dengan baik, maksudnya dia akan jadi rosak lah. Coding dia ataupun pergerakan robot tu akan rosak lah. Dia tak sempurna. So cikgu kena jaga-jaga pada 3 nilai yang ujung ni. Untuk junction speed, forward delay dan juga minimum turn period. Okey.
Bagi junction speed ni saya dah test untuk belokkan ni 150 tu yang paling cantik lah untuk saya, untuk robot saya. Mungkin cikgu punya boleh bergerak lebih pantas, jadi boleh tambah atau perlukan pijahan yang lebih tinggi sikit, jadi cikgu boleh tambah. Kalau untuk forward delay ni dia antara 0 hingga 30 bergantung kepada bagaimana robot cikgu meluncur atas cikgu punya litar. Kalau dia terlebih meluncur, cikgu cuba dulu yang tip yang saya bagi tadi, cikgu cuba bersihkan dia punya tayar dan juga dia punya ruangan bawah depan tu. Kalau anda kata dah bersihkan pun masih sama, cuba adjust forward delay cikgu. Okay. Minimum term period ni ialah berapa jumlah masa yang diambil untuk dia bergerak sampailah dia jumpa garisan hitam yang pertama. So kalau cikgu rasa masa tu terlampau singkat, dia tak bergerak langsung atau dia berhenti je. Contohlah, okay, saya bagi contoh. Contoh saya buat macam ni. Saya akan pisahkan yang pertama ni, kita akan lihat macam mana 3 yang belakang tu memberi kesan. So 3 yang belakang tu, contoh kat sini sekarang ni saya akan ubah minimum time period ni kepada 0. Yang lain saya kekalkan. Cikgu boleh lihat macam mana ya benda tu tadi memberi kesan kepada robot kita. Okay. Saya akan cuba upload kod ni dan kita lihat hasil dia. Kita upload dulu. Okay, sekejap ni Okay, saya upload kod tu 1 je. Okay, kita cuba lihat apa hasil dia dekat depan. Adakah dia membelok atau tidak? So, calibrate semua macam biasa. Bila kita lepaskan, nampak dia tak bergerak. Dia tidak naik ke atas. Sebab hujung kat minimum time period tu kita jadikan 0. Okay. So bila dia jejak je, dia tidak akan bergerak ke atas. Sebab kita tak bagikan dia masa. Kalau untuk forward delay tu, masuk forward delay tu, bila sentuh je sensor kat depan, berapa saat dia akan gunakan untuk dia menggunakan buat arahan yang seterusnya, iaitu junction speed tadi ataupun turn speed tadi. Junction speed tadi. So, yang itu pun kalau cikgu kosongkan, maknanya dia akan buat reaksi tu lebih cepat lah. Maknanya dia akan buat serta-merta. Bila cikgu kosong, dia akan buat serta-merta. Tapi tak semua robot boleh buat serta-merta. Itu sebab kita kena jaga-jaga kat situ. Okay. Untuk coding tadi, okay, kita ubah balik yang sini. Kalau kita ubah balik pada 50, kita cuba upload. Okay, kita upload balik dan kita lihat hasil dia. So, saya dah ubah tadi, minimum time period dia adalah 50. Jadi kalau saya lepaskan robot saya, dia akan buat belokkan. Okay? Dia akan buat belokkan. Sekali lagi. So, belokkan tu bergantung kepada berapa minimum time period yang kita dah tetapkan. Okay? Dan juga junction speed yang kita tetapkan. Lagi laju, lagi cepat dia buat tindakan. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau anda kata robot cikgu tadi kurang memberi respon, pastikan cikgu bersihkan bahagian tayar dan juga
bahagian bawah dia, dekat depan sensor tu. Jadi kita akan dapati dia akan lebih responsif lah. Selain daripada tu, cikgu kena pastikan juga track cikgu lah rata. Saya tengah buat ni dengan rakan-rakan guru, dengan geng robotik. Ada lebih kurang 24 orang dengan murid dia sekali. Dia cakap. Dah boleh. Tengah bagi masalah. Okey. Kejap saya bersama dengan Puan Azlina sekejap ni. Mana dia? Kamera depan ni. Tak apa, kejap Okey, kita sambung sikit. Berkaitan dengan coding tadi, seperti saya tunjuk tadi, cikgu kena adjust 3 perkara yang di belakang ni. Yang pertama, junction speed, forward delay dan minimum time period. Yang ini jumlah masa yang saya guna yang setakat ni okey lah. Okey. Untuk setiap persimpangan. So bila cikgu dah jumpa, saya tunjukkan sekali lagi yang penuh. Okey, yang penuh untuk 9 tu Okey, sekejap. Saya upload sekejap. Dia macam tu untuk kita uji setiap satu coding tu bila kita nak uji, kita kena ubah, kita kena upload. Dan sebaik-baiknya kita ajar pada anak murid kita perkara yang sama. Bila kita dah adjust, kita kena upload. Okey, dia tak boleh kita buat perubahan tu tapi kita tak ni lah Okey, so saya tunjukkan coding ni kejap. Hasil dia calibrate macam biasa. Dan sepatutnya yang ni okey lah. Okey, itu pergerakan yang kita nak dia buat. Okey. Baik, seterusnya, cabaran seterusnya ialah untuk kita melepasi kawasan ini. Kawasan yang saya tunjukkan ni, gunakan kamera sekarang. Okey, kita nak cuba lepaskan zon ini. Okey. Coding tu ada di sebelah bawah. Ada di sebelah bawah dia. Iaitu yang inilah. Bermula daripada line tracer time ni. Line tracer time ni kita pakai kat mana? Line tracer time ni bila dia dah naik sampai ke atas dekat zon yang Okey, dia dah sampai ke atas ni, dekat zon ni. Dia nak sampai ke kawasan ini pula. Kat kawasan ni dia ada dua keadaan. Sama ada robot cikgu boleh guna line tracer time daripada mula sampai habis, dia akan sampai kat sini, atau dia akan kesan kawasan ni sebagai persimpangan. So dekat sini cikgu kena ubah lah. Cikgu kena ubah. Cikgu kena letak dia supaya dia berhenti sebelum kawasan ni.
Dan pada kawasan persimpangan ni kena guna satu pathfinder tank lah. Itu antara yang cikgu kena lakukan dekat sini. So dekat dalam coding yang saya bagi, kita dah letakkan di mana kita adalah satu line tracer time, satu lagi ialah pathfinder tank. Dia akan cari junction right. Kenapa dia cari junction right? Okey, sebab dekat sini junction yang tegak yang ada dekat kawasan ni ialah sebelah kanan. Kat sini. Ini zone dia. Tapi kita tak nak robot kita masuk ke sebelah kanan ni. Kita nak dia belok ke kiri. So bila dia belok ke kiri ni, kita bagi dia arahan, jumpa kanan, belok kiri. Jumpa yang kanan, belok sebelah kiri. Itu arahan yang kita akan bagi pada dia lah. Okay. So saya akan demonstrasikan bagaimana dia bergerak sehinggalah dia berhenti dekat kotak. Kotak warna merah ni. Dia akan berhenti kat kotak warna merah ni. Kemudian saya akan tunjukkan pula macam mana nak elak halangan. Untuk coding ni, cikgu boleh lihat pada M-block. Saya dah letakkan satu line tracer time, satu pathfinder tank yang akan cari junction sebelah kanan tapi dia akan belok sebelah kiri. Kemudian masa dia pun saya tetapkan juga sebegini. Saya lajukan sikit junction speed dia dan minimum time period dia saya jadikan 50. Forward delay saya kosongkan. Kenapa saya kosongkan? Sebab saya nak dia bertindak lebih cepat. Okey. Kalau tadi saya nak dia bertindak lebih berhati-hati jadi saya tambah 10, saya kurangkan junction speed. Tapi untuk persimpangan-persimpangan lain ni saya letakkan 200 junction speed. Dia punya minimum time period dia 50 tapi forward delay dia kosong. Okey. Yang pertama yang cikgu kena adjust ialah line tracer time lah. Line tracer time ni cikgu kena pastikan robot cikgu tu berhenti di tempat yang sepatutnya. So time period ni cikgu kena gunakan, mungkin cikgu kena adjust, pastikan cikgu dah adjust ni dulu, baru cikgu ambil yang lain-lain ni masuk. Macam saya ni, yang ni saya nak cepat sikit, yang bahagian ni saya dah uji, saya dah guna 600 millisecond, alhamdulillah dapat dia jatuh pada tempat yang sepatutnya. Okey, tadi saya cuba tunjukkan kat sini cara ujian dia. Kita upload dulu kod. Okey, kita upload kod. Okey. Sekarang ni kita cuba dekat track. Saya akan cuba daripada bawah je. Daripada awal zigzag ni. So line tracer time saya akan membolehkan robot saya tadi berhenti di sini. Atas garisan. Pastikan dia punya sensor menyala. Kalau sensor dia tak menyala, cikgu kena ubah balik masa yang belakang tu. Okey. Kalau dia berhenti betul atas garisan, melepasi persimpangan ni, okey, persimpangan yang kecil ni, sebab line tracer time dia akan mengabaikan semua persimpangan. Jadi bila dia sampai dekat kawasan tu, cikgu dah boleh bagi dia arahan yang seterusnya. Yang lain-lain ni lah. Cikgu dah boleh guna pathfinder tank yang lain-lain ni, boleh uji satu persatu. Okey, macam saya dah uji tadi. Dan untuk sampai ke bahagian kotak tu, kalau kita lihat kat sini ni saya pisahkan dulu. Ni saya letak kat bawah. Kalau kita lihat dekat dalam rajah, okey, yang kita nak cuba selesaikan ialah dia akan pergi sini, yang pertama tadi kanan nampak kiri, pergi ke kiri. Kiri, belok kiri, sini kanan, belok kanan. Kanan atau tengah, ni boleh kanan atau tengah cikgu Untuk belok kanan, sama juga kat sini, dia cari garisan kanan dan dia akan belok kanan, cuma jumlah masa yang diperlukan tu mungkin sedikit, ditambah sedikit supaya dia jatuh di atas garisan ni lah.
Sama ada cikgu tambah masa ujung tu atau cikgu kurangkan. Untuk membolehkan dia jatuh pada garisan. So macam saya sekarang ni, saya gunakan yang lain semua ni 50 kecuali yang akhir tadi. Okay, yang akhir tadi saya tambah minimum term period dia 80 supaya dia boleh jatuh pada kawasan ini. Dia tak pergi sinilah. Dia jatuh pada kawasan ni. Bila dia pusing, dia jatuh kawasan ni. Okay. Kalau cikgu rasa 80 tu tinggi, cikgu boleh cuba kurangkan. Kurangkan, tengok macam mana respon robot tadi. Sama ada dia berjaya atau tidak untuk sampai dekat kawasan dia. So saya akan tunjukkan hasil dia. Saya akan uploadkan kod dia. Kepada yang cikgu yang baru je masuk, boleh lihat pada ruangan komen. Anda boleh dapatkan kod daripada saya. Cikgu cuma perlu hantar nama dengan nombor IC cikgu saja pada link Telegram tu, link profil saya tu. Baik. So sekarang kita akan lihat dia pusing macam mana. Sama juga, saya akan mula daripada sebelah bawah. Okey. Okey. So asalkan bila dia bergerak tu dia punya sensor sentuh pada garisan ni dan ada sensor yang menyala, bermakna dia dah sedia untuk buat arahan seterusnya. Okey, untuk dia mengelak halangan pula. Baik. Itu bahagian untuk belokkan sehinggalah jumpa halangan ni. Baik. Seterusnya. Okey. Bila kita dah capai pada bahagian tu, kita dah boleh buat adjusting untuk mengelak halangan. Untuk elak halangan ni pula cikgu, coding dia bermula daripada line tracer obstruct ni. Okey, line tracer obstruct ni. Okey. Saya akan pisahkan yang lain ni dulu. Baik, saya terangkan dulu line tracer obstruct ni. Ini saya jarakkan. Okey, kita cuba yang line tracer obstruct saja. Line tracer obstruct ni dia ada beberapa bahagian pada dia. Kelajuan, left speed, right speed dia seolah-olah macam line tracer time juga. Tapi dia ada left speed, right speed, ada turn speed. Yang lain-lain ni ada samalah. Dia berbeza dia dekat sini. Trigger ni. Trigger ni cikgu gunakan bila cikgu setkan ni bila cikgu setkan robot, dia punya kedudukan tu cikgu semak pada manual yang diberi. Dengan modul yang terkini dia gunakan wire dan juga kedudukan yang sama untuk wire tersebut. So dekat sini trigger D7 ni kita pilih berdasarkan kepada dekat mana duduknya pin tadi. Jadi dia akan ada sensor kita tu akan bergerak lah. Lagi satu, minimum distance ni dia dalam cm. Kalau cikgu setkan 10, dia akan berhenti awal lah. Kalau cikgu setkan 8, dia akan lebih rapat. Okey. Dan dia boleh pergi antara 2 hingga 400 cm. Jadi yang saya pilih kat sini 10. Saya pilih sini 10. Tapi cikgu boleh sesuaikan lah dengan robot cikgu. Mungkin sensor cikgu nak dia berhenti lebih awal, cikgu jauhkan lagi jarak. Mungkin tambah 12, 20 ke. Kalau cikgu nak dia lebih dekat, cikgu kecilkan nombor ni. Sekarang ni saya pilih 10 je lah. Okey. Saya akan upload kod yang bahagian elakkan ni saja untuk lihat macam mana dia berfungsi. Okey. So sekarang ni untuk robot ni
kita akan cuba di sebelah tepi ni. So macam biasa kita just buat je dia punya. Okay, so kita letak pada garisan ni tadi, dia berhenti kat sini. So kalau saya tekan ni sekarang, dia akan berhenti. Sekali lagi. Okay, kalau betul setting kita, dia akan berhentilah. Itu saja coding yang dia akan buat. Dia akan berhenti. Selain daripada tu, kita kena tambah. Kita kena ubah supaya kita kena tambah yang lain-lain ni. Supaya masa dia bergerak, masa dia bergerak, dia akan dapat mengelakkan halangan tadi. So, yang kita kena gunakan ialah yang ini cikgu. Tangton dan juga weight ni. Okay, weight dan juga fine line. Okay, yang ini bahagian ni kita abaikan dulu, pathfinder tank ni. Sebab yang ini ujung ni dah hampir penamat. Ini untuk sekolah rendah. Kalau untuk sekolah rendah, sekolah menengah, bila jumpa tu kena pergi ke garisan hitam. Saya rasa yang garisan hitam tu tak jadi, garisan putih. Jadi yang garisan putih tu tak jadi masalah sangat. Masih boleh guna arahan yang lebih kurang sama. Okay, so dekat bahagian ni apa yang kita nak kena lakukan ialah bila kita jumpa dengan garisan tu, dia benarkan kita untuk keluar daripada garisan tapi cepat-cepat masuk balik. Okay, saya akan cuba dengan kod yang sedia ada ni dulu. Okay, tapi ada beberapa bahagian yang cikgu kena adjust lah. Ada bahagian yang cikgu kena adjust, nanti kejap lagi saya tunjukkan. Saya cuba dulu coding ni, sebab yang ni saya dah sediakan lama. Saya tak tahu sama ada dia boleh berfungsi lagi atau tak. Kita tengok dulu. Okay, dah up. So pergerakan yang dicadangkan adalah seperti inilah. Okay, dia akan naik, dia akan keluar daripada zon dia. Dan dia akan cari garisan. Tapi macam saya ni saya kena adjust lah. Sebab bila dia gerak tu, dia dah jumpa garisan kat sini. Saya tak nak dia jumpa garisan ni, saya nak jumpa di garisan yang di sini. Jadi ada beberapa perkara lah saya kena buat. Saya kena adjust dulu. Okay. Sebagai contoh, okay, kita buat satu-satu untuk bahagian ni. Okay, first kali kita kena pastikan dia berputar. Dia kena bergerak belok. So bila dia jumpa je, kita bagi dia bergerak ke sebelah kanan. Bila kita nak dia bergerak sebelah kanan, tayar sebelah kanan mestilah backward. Tayar sebelah kiri forward. Kemudian cikgu kena untuk testing dia, cikgu perlukan satu lagi blok stop ni. Untuk menggantikan yang lain-lain. Yang lain ni kita tak pakai dulu. Kita kena ada blok stop ni letak kat bawah. Okay. Selepas hutang weight ni lah, selepas blok weight ni lah. So baru kita tahu dekat mana dia akan bergerak. Atau macam mana dia berputar. Okay, berapa banyak masa. Kita kena tambah, kalau perlu kita kena tambah masa lagi. Kita kena upkan masa dia. Kalau dia terlampau jauh sangat berpusing, kita kena kurangkan masa. Okay. Baik. Contohnya ni saya buat, takat ni dia berpusing 200-200. Kemudian, yang ini boleh laju atau perlahan je terpulang. Dia cuma makin laju dia bergerak lebih cepat, itu saja. Bukan dia manfaatkan masa, tapi dia akan bergerak lebih cepat. So kita lihat untuk bahagian ni. Okay.
Yang ni kita nampak dia mencapah dah betul lah. Yang penting dia tak kena, tayar ni tak kena bila dia bergerak ke depan. Okay, dia tak kena bahagian ni. Dia tak kena robot ni. So apa yang kita nak buat sekarang, kita nak estimate berapa banyak dia nak bergerak ke depan ni. And then dia nak pusing balik ke sini. Kalau boleh dia gerak, dia pusing balik ke sini. Okay. So yang arahan seterusnya kita kena pakai ialah steer forward. Okay, steer forward. Steer forward ni, yang ni stop ni keluarkan. Ambil bahagian ni saja. Letak bawah. Steer forward ni, kita letak stop kat sini. So sekarang masa yang diletakkan ialah 33. Saya mungkin nak kurangkan sikit. Saya nak jadikan dia mungkin 0.25 je dulu. Okay, saya connect. Dan saya upload. So dengan arahan steer forward tu dia akan bergerak ke depan melepasi halangan yang ditetapkan. Okay, kita cuba. Okay. Kalau kita lihat dia mencapah, dia naik ke atas. So sekarang ni kita nak, kalau boleh yang kita nak ubah gerak ke depan tu dah okey. Cuma kita mungkin bila berpusing tu dia nak macam ni je mungkin. Gerak sini ke supaya dia boleh meminimalkan tempo dia naik ke atas tu. Okay, sekali lagi. Macam ni dia naik tu tinggi. Jadi saya nak cuba rendahkan sikit. So cara dia, kalau pada coding ni, kita ubah pada bahagian ini. Kita mungkin jadikan 0.07 ke, supaya dia pusing tu kurang sikit atau 0.05. Kita cuba dululah. Lepas tu baru dia bergerak ke depan. Kita tengok lepas tak. Saya cuba 7 dulu Tadi 0.1. Kita cuba 0.07 tengok. Dia, kalau kita kurangkan 0.03 saat tu, boleh tak dia ni gerak dengan keadaan yang kita nak. Tapi macam tu lah cikgu bila cikgu nak uji, memang kena sentiasa ubah coding, upload balik, cuba. Okey, kalau macam ni okey lagi lah. Sekali lagi kita cuba. Okey, dia melepasi dan sekarang saya nak dia berpusing ke sini. Kalau boleh dia nak tegak. Kenapa? Sebab ada arahan fine line nanti lepas tu. Okay, untuk itu kita gunakan. Oh tak boleh cikgu. Cikgu adik kita tak boleh langgar halangan tu. Tak boleh langgar. Satu kita buat coding untuk mengelakkannya. Kalau terlanggar tu lain cerita lah. Masa cikgu buat tu, dia buat uji lari terlanggar. Tapi kalau cikgu buat tu memang nampak sangat cikgu langgar, saya rasa yang itu dah kira disqualification. Yang itu yang kita tak nak. Tapi masa dia bergerak, dia terlanggar, tak payah terlanggar ke. Tu okey, boleh maafkan lagi. Okey juga Baik. So bahagian ni saya ubah. Saya ambil yang hujung ni pula. Saya akan cuba berikan dia supaya dia bergerak. Okey, supaya dia bergerak. Dan dia berputar tu, dia berputar dengan keadaan yang ni lah. Saya bagi dia mungkin, saya cuba 2 dulu ke. Jadi 24. Kita tengok 24. Okey ke tak?
So cikgu boleh, bila cikgu ubah, cikgu upload dalam kod, cikgu cuba beberapa kali, lihat sama ada dia boleh melepasi kawasan tu atau tidak. So kita cuba sekali lagi. Okey, nampak dalam keadaan ni dia terlebih. Kita tak nak dia terlebih. Jadi kita kena kurangkan masa tu supaya dia begini. Dia jadi gini atau ginilah. Okey, sekali lagi kita uji. Ya, ni memang banyak sangat pusingan dia. Saya kena kurangkan lah. Kalau tadi saya guna 24, saya akan kurangkan kepada satu jumlah yang lain. Saya kecilkan sikit lah. Mungkin 12 dia ke. Okay, separuh daripada tu kita tengok. Tujuannya supaya kita boleh elak sepenuhnya pergerakan tayar tadi dan juga robot agar dia tidak melanggar halangan. So dia akan nampak lebih smooth dan hasil dia dan apa kita punya tu pun tak adalah macam melanggar daripada dia orang punya peraturan ke atau syarat Yang ni terlampau kurang kan, dia tak pusing. Itu yang risiko dia. Okay. Bila kurang sangat, dia takkan pusing. Maknanya kita kena tambah lagi masa. Kalau terlampau kurang lah. Okay. Kalau terlampau kurang sangat dia berputar tu, kita kena tambah lagi masa. Atau pilihan yang kedua, kita boleh tambah kelajuan tayar. Yang itu pun akan beri kesan. Okay, macam sekarang ni saya guna kelajuan tayar yang saya guna sekarang ni ialah 200. Kita boleh pergi sampai 250. Kita cuba ubah kelajuan tayar dia dulu. Okay, masa tetap sama tapi kita buat kelajuan tayar 250. Mempercepatkan lagi pergerakan tu. So ada kemungkinan dia akan berputar dan perlukan lebih kurang lebih masa daripada sepatutnya. Okey. So kita cuba sekali lagi. Itu pun dia dah terlanggar sikit dah. Tapi tak apa. Masih okey lagi. Saya masih lagi tak dapat ke sana, jadi saya mungkin kena tambah masa sikit. Tapi saya nak uji sekali lagi. Supaya saya boleh agak-agak lah. Mungkin tambah beberapa millisecond lagi. Okay. Bahagian ni dah yang sedikit membosankan ni bila nak cuba kita terpaksa ubah tapi bila dapat tu yang seronoknya lah. Ini saya naikkan 2 lah. Cuba tadi kita dah naikkan kelajuan tayar tapi pergerakannya masih gagal lagi untuk berpusing ke tempat yang kita nak. Jadi kita tambahkan sedikit masa dan kita akan uji semula. Okey, so
Inilah kedudukan yang pada saya ideal lah. Dia akan dapat menjumpai garisan tersebut. Okay, mungkin dia terlampau awal, dia akan jadi macam ni lah. Ni yang kadang-kadang dia akan terlanggar. Kalau kita nak selamat, mungkin yang steer direction forward tu kita kena tambah sedikit lah. Okay, macam ni dia berpusing ni, saya rasa okey dah. Cuma saya akan tambah sikit steer direction forward dan kurangkan mungkin 1 atau 2 pada bahagian yang kedua. Contoh kat sini saya tambah sikit dia gerak ke depan tu jadi 2, 27. Yang ni saya kurangkan jadi mungkin 18. Kemudian kita akan guna satu lagi blok, dia panggil fine line. Fine line ni akan bantu kita sama ada dia cari garisan warna hitam atau putih. Dalam tujuan yang sekarang ni kita nak cari yang warna hitam. Jadi kita sambung dia kat sini. Bila dia jumpa line tu dia akan berhenti. So blok stop ni kita dah boleh buang. Tak pakai dah. Dia cuma kita gunakan masa kita nak buat testing sahaja. Okay, Cikgu Aisyah boleh tengok pada PM Cikgu ya. Okay, saya dah hantar. Okay, so kita dah masukkan kod. Kita cuba lihat apa hasil dia. Tadi saya dah panjangkan sikit dia steer forward tu. Harapnya dia masih boleh berpusing lah. Dengan cara yang kita nak tadi kan. Okay, so bila dia nampak fine line ni dia akan berhenti. Dia akan terus berhenti. Okay, dia akan terus berhenti. Yang kita kena pastikan ialah salah satu daripada sensor tu mesti menyala. Kalau menyala, okey cikgu. Dia akan boleh buat arahan seterusnya lah. Kalau dia tak menyala, itu yang kita kena adjust. Okay. So bahagian tu kita dah selesai. Cuma saya nak ubah sikit. Dekat sini saya letakkan forward delay tu kosong. Supaya dia akan berhenti serta-merta. Dia tak ada bergerak lah. Dia tak ada bergerak ke mana-mana. Kemudian untuk bahagian-bahagian yang lain ni, saya gunakan dekat belah bawah ni cikgu ya. Saya gunakan yang ini Pathfinder Tank. Bahagian ni saya tak guna Pathfinder Tank. Saya guna Pathfinder. Okey, kita tengok hasil dia. Boleh tak? Saya tunjukkan coding dulu. Coding ni ada kat sini. Satu je saya guna Pathfinder cikgu, yang ini. Puncanya tu saya tunjukkan kejap lagi. Okey, ni saya connect. Ni saya connect. Yang bahagian ni saya letak untuk Pathfinder tu, saya tambah term period dia 340. Kita tengok dulu hasil dia macam mana. Sebabnya kita perlu adjust cikgu Ada satu bahagian dekat sini, kita perlu adjust dia supaya bila dia bergerak dekat line tu, dia akan reset ataupun dia akan meluncur dan dia akan kena pada garisan warna hitam. Sebab kat sini kalau sekolah rendah, dia ada garisan putus-putus warna putih. Jadi benda tu kita nak elakkan. Okay. Saya tunjukkan kat kamera sekarang ni. So bahagian tu kita nak elakkan. So ideally, yang ideal lah bila dia bergerak, dia akan belok ke kiri dan sini dia akan meluncur ke kanan. Pasal tu kita pakai Pathfinder. Bila dia meluncur, dia akan jatuh sensor dia sama ada kat sini atau kat sini supaya dia boleh buat arahan seterusnya. Kalau arahan tu jatuh pada putih, dia nak cari yang ini dah jadi susah sikit lah. Mungkin kita kena adjust lah bahagian tu kan. Okay, kita cuba dulu. Okay, so sekarang ni macam saya sekarang ni dia meluncur okey dah. Tapi dia berhenti dekat putih. Saya nak dia ke belakang sikit. Jadi saya kena kurangkan masa tu lah. Mungkin saya kena kurangkan masa sikit lah. Okay. Ataupun saya lebihkan, dia akan naik ke atas.
Macam itulah. Antara dua tu cikgu belok dah betul dah. Cuma dia bila dia naik tu dia akan meluncur ke sini. Kalau cikgu guna Pathfinder Tank ada kemungkinan bila dia berpusing dekat sini, saya dah cuba banyak kali dah. Tapi kalau cikgu punya berjaya, tak ada masalah lah. Dia boleh sama ada berhenti sini, naik sini sikit. Okey, pun boleh. Atau ke depan dia pusing ke sini. Tapi dia akan kena putih juga. So kalau boleh, sama ada dia kena meluncur ke depan, kena hitam. Atau dia kurangkan luncuran supaya dia kena pada warna hitam. Baru kita akan lepas lah untuk naik ke atas. Sebab arahan seterusnya tu kita gunakan line tracer time. Line tracer time ni kalau cikgu guna, dia akan mengabaikan semua persimpangan. So nak selamat memang kita kena cuba dapatkan supaya lencongan tu bila dia naik ke atas dia boleh kena pada garisan hitam tu. So saya akan cuba guna nilai 300 dulu. Kita akan upload. Okay, lepas upload ni kita cuba. Okay, just in case kalau cikgu cuba benda tu cikgu sambung je line tracer time, dia lepas, cikgu guna je lah. Tak payahlah cikgu nak jadi tak terlampau precise sangat. Tapi kalau tak berjaya, salah satu puncanya pasal dia tak dapat detect garisan ni. Jadi dia memang tak bersedia untuk menjalankan arahan tu. Itu yang kita kena adjust sampai dia boleh. Okay, macam sekarang ni dia jumpa. Walaupun sengit-bengit macam ni, masih okey lagi. Dia dah jumpa garisan tu. Okay, dia dah jumpa garisan tu. So, masih selamat lah kiranya. Bila dia meluncur tu, dia masih selamat lah. Dia boleh naik ke atas. InsyaAllah lah. So saya akan cuba sambungkan line tracer time dengan bahagian yang akhir tu. Okay, bila saya dah dapat, walaupun dia sentuh satu je, at least dia boleh jalankan arahan tersebut lah. Kita harap dia boleh jalankan lah. Kalau tak boleh, kita kena adjust pada kawasan tu. So saya dah sambung ni, dia akan terus sampai ke akhir. Untuk yang sekolah menengah, saya minta maaf, saya tak dapat tunjukkan yang putih tu. Sebab memang tak jumpa lagi. Tapi saya akan cubalah. Saya akan cuba dan saya akan kongsi dengan rakan-rakan juga coding dia. So yang kita akan cuba sekarang ni, bila kita dah sambung line tracer time dengan dua coding yang akhir, line tracer time tu saya tambahkan, saya buat 800 supaya dia meluncur ke depan sedikit. And then dia akan terus cari middle dan juga dead end. Middle dengan dead end. Sebab middle tu kenapa? Dekat belah atas ni, kat sini, oh sorry. Okay, kat sebelah atas ni tadi, dia ada middle, dia ada dead end. So, kita cuba upload code. Okey, baik. Tujuan utama saya buat perkongsian petang ni ialah satu lagi saya nak maklumkan kepada rakan-rakan untuk minggu depan pada 22 dan 23 hari bulan. Saya dah tempah bilik di PKG ni dekat tempat yang saya sedang buat rakaman ni sekarang. Yang saya sedang buat perkongsian ni untuk kita buat rakaman. Tujuannya saya sediakan perkhidmatan untuk rakan-rakan, saya bantu untuk rakaman. Okey, kita akan bantu untuk rakaman. Maknanya cikgu cuma perlu bawa murid dan juga robot ke lokasi, ke PKG. Bawa murid dengan robot, cikgu boleh buat uji lari dulu. Okey je, kita terus buat rakaman, kita terus submit. Okey, untuk 22 dan 23 hari bulan. 2 hari.
daripada pagi sampai ke petang. Rehatnya tengah hari dalam sejam. Mungkin kita akan sambung lebih kurang dalam pukul 2.30 jam itulah. Mungkin rehat setengah, 1.30, sambung balik 2.30. Kalau cikgu, tapi sama juga macam sesi hari inilah. Pergerakan apa semua, cikgu kena uruskan dengan guru cikgu lah. Dengan guru besar atau PGB cikgu lah untuk ke sini. Okay. Berkenaan dengan siapa dulu, first come first serve. Datang je, kita terus buat. Tapi tujuan hari ni, untuk saya nak tunjukkan part by part macam mana cikgu buat persediaan kat sekolah. Kalau katakanlah dekat sekolah cikgu belum ada track lagi. Siapa yang tadi macam dekat Ganun ni, sekolah Ganun bolehlah datang nak test dekat studio dekat studio Kasuri ni. Kalau daripada sekolah luar, kalau rasa-rasa nak datang, boleh maklumkan saya. Kalau anda belum ada track lagi tapi robot dah ambil lah. Nak test pun boleh. Tak ada masalah, boleh datang. Tapi maklumkan saya dulu. Cuma waktu rakaman yang saya maklumkan ni, 22 dengan 23 ni memang official. Daripada pukul 8 pagi saya akan mula sampailah ke petang. Mungkin dalam pukul paling lewat pun pukul 4, 4.30 lah. Okay, 4, 4.30 untuk 2 hari tersebut. 8 hingga 4.30. Yang untuk pergerakan murid apa semua cikgu kena uruskan dengan JPK Pokok, dengan sekolah, buat pemakluman, buat perancangan. Macam hari Selasa tu memang ada koko. Kalau cikgu rasa nak gunakan waktu koko tu pun boleh, nak datang sebelah pagi pun tak ada masalah. Cuma saya tidak keluarkan surat jemputan. Saya maklumkan kat sini supaya rakan-rakan tahulah, siapa yang dalam meet ni tahu, boleh datang, boleh cuba. Boleh gunakan peluang tersebut ataupun ruang masa tersebut untuk sama ada nak kita terus buat rakaman dan kita buat submission pada hari tersebut. Okey, ni kita cuba dulu. Kita lihat okey ke tak? Kalau dah okey, kita boleh sambung kod penuh. Dan kita lihat hasil dia lah. Okey, selesai tu So, dia berjaya sampai ke akhir. So, sekarang kita bolehlah gunakan kod yang penuh. So, bila cikgu dah adjust part by part, mana-mana kumpulan pun yang datang nanti ke sini, bila kita dah adjust part by part, kita dah tahu semuanya berfungsi dengan baik, setiap satu bahagian tu dah berfungsi dengan baik. Kita dah boleh sambung keseluruhan. Okay, kita dah boleh sambung keseluruhan kod. Okay. Sorry, kejap. Dan kita cuba lihat apa hasil dia. Cuma renyahnya pasal kod ni panjang. Tu je. Dia ada banyak line. Okay. Ni full kod dia. Alright. So sekarang ni saya akan save. Dan cuba upload kod yang penuh. Kalau ada soalan boleh send dekat ruang chat, nak buka mic pun boleh. Okey, saya dah upload penuh kod ni. Okey, sebelum kita mula untuk pergerakan penuh ni, satu lagi yang saya nak ingatkan, tanda pada ruangan ni adalah wajib juga Tanda merah tu lah, tanda bintang tu, dia wajib. Kalau yang untuk zone tu tak perlu. Tanda pada kita punya ni adalah wajib. Cikgu kena ada ni contohnya bintang 1, 2, 3, 4 ni, semua titik markah ni perlu ada dan nampak atas track. Untuk track yang sekarang ada kat PKG ni saya akan update lah. Saya akan update khas untuk buat rakaman nanti. Okay. So kita akan lihat sama ada coding kita tadi dia dapat selesaikan tak keseluruhan. Kita cuba.
So nanti laptop untuk stopwatch dan sebagainya kami akan sediakanlah. Kita akan sediakan kat sini. Cikgu tinggal bawa robot dan juga peserta sahaja untuk kita buat rakaman. Tapi kita kena troubleshoot dululah. Saya tak lepas kat situ. Puncanya pasal dia tak dapat jumpa ni lah. Tapi secara umumnya kita tahu dia dah boleh. Cuma kena buat adjusting lagi lah supaya dia boleh lepas. Okay, so cikgu. Ada soalan? Sekolah menengah nanti untuk rakaman nanti saya akan sediakan. Yang hari ni saya tak sempat. Bahagian putih saja saya tak sempat. Kalau ikutkan coding ni semua sama kecuali kat bahagian putih je. Yang putih tu nanti saya akan buat. Saya akan bagi. Yang saya bagi tu basic lah. Maknanya cikgu kena, kalau kat ujung kod tu, yang cikgu kena ubah ialah bahagian untuk cari yang ini. Bahagian ni. Bahagian yang ketiga, yang atas ni. Sebab sekolah menengah dia tak lalu atas dah. Dia boleh terus ke depan, lalu halangan, kemudian cari je putih. Saya nampak macam, kalau kat sini lah, ni simpang tengah ni. Kat sini ni simpang tengah. Okay, simpang tengah. Middle. Cuma bahagian ni je lah, bahagian ni memang kena cari. Ni kira persimpangan ni sebenarnya cikgu. Kita boleh guna daripada sini ke atas ni, kita boleh guna pathfinder tank dan kita cari belokkan sebelah kanan. Kalau dari sini lah. Belokkan sebelah kanan. Dia akan pusing kanan. Dekat sini pula, bila dah lalu, dia luncur lagi. Kalau kawasan ni cikgu boleh guna sama ada kalau nak lepaskan kawasan ni kan. Ini dah guna pathfinder tank middle. Tambah satu line tracer time. Bergerak mungkin sampai sini ke. Sampai pertengahan ni. Dari sini gunakan pathfinder tank cari kanan. Sama juga kat sini guna line tracer time, dia akan abaikan semua persimpangan sampai kat tengah-tengah ni, cari satu lagi pathfinder tank kanan, jumpa satu lagi middle, kita berhenti, baru kita sambung dan kita tamatkan kat ujung lah. Itu je, dia punya triknya kat situ je. Okay. Baik. So ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan kepada rakan-rakan yang belum lagi dapat file daripada saya, boleh PM. Boleh PM saya dekat link yang saya share tu. Saya akan bagikan link dan sendkan juga nombor IC dan juga nama rakan-rakan lah supaya saya boleh daftarkan dalam SPF KPM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada petang ini. Untuk makluman, sesi ini saya rakam dan saya akan sharekan rakaman ini sebaik sahaja dia keluar di dalam Google Drive saya lah. Okey, saya akan direct share pada rakan-rakan nanti. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa pada, kalau cikgu masih terlibat dengan Reka Edukit atau ada rakan-rakan yang terlibat dengan Reka Edukit, boleh pesan pada mereka. Kita jumpa pada hari Khamis nanti, insyaAllah. Okey. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Dah tinggal PPD. Ya Allah, seorang ada mampu. Ada. Ya, ini dah mana ini? Ini mana ini? Ini kat badan ke?